Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Boleh dengar semua? Ada dah sedang sedang lunch ke tu? Sedang lunch. Okey, terima kasih. Uh, yang tengah lunch, yang belum lunch ke yang dah lunch? Okey, hari ni kita sekali lagi kita bersiaran untuk Kate Lead Cafe Series pada hari ini di mana slot hari ini lah slot Macam Mochi. Okey, slot Macam Mochi ni sebenarnya untuk inisiatif micro credential di UPM. Okey, hari ini kita bertuas kita ada dua speakers yang bukan calon orangnya bersama kita dalam talian hari ini iaitu Dr. Ahmad Salahuddin Muhammad Harihuddin daripada Fakulti Kejuruteraan. Beliau juga merupakan timbalan pengarah di PHPK. Terima kasih Doktor. Dan kita ada second speaker iaitu Dr. Nuraidah Salim. Beliau merupakan Research Officer di INSPAM UPM. Okey. Beliau akan di bawah skop industry driven micro credential, mereka akan share pengalaman mereka dalam menguruskan kursus micro credential bersama industri daripada start mereka engage sampailah kursus itu dapat ditawarkan di platform Putra X UPM. Saya lupa nak tanya, boleh ke saya berbahasa Melayu Malaysia ni? Ada peserta ni ke? Peserta international ke? Tak ada kot rasa-rasa. Kalau ada, beritahu dekat chat. Saya berbahasa Melayu ni. Alright. Saya rasa, okey. Tanpa melengahkan masa, sebab kita ada 1 jam dari ni. Boleh kita mulakan dulu dengan Dr. Salahuddin? Dr. Ahmad Salahuddin? Boleh, Dr. Okey, Mas. okey. Okey, over to you, Doktor. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang hadir. Terima kasih. Siapa yang tengah minum-minum, makan-makan, memang itulah tujuan kita sebab ini kita santai-santai sahaja ya, dan kita ada kongsi pengalaman sikit, kita ada kongsi information sikit, dan insyaAllah hari ini saya dengan Dr. Noraidah akan share lah our experience and whatever I think would be beneficial for everyone. Okay, biar saya share screen dulu. Marilah kita share screen sama-sama. Okay, jadi untuk kandungan kali ini, untuk dalam setengah jam ni, saya mungkin akan ceritakan satu masalah pertama maksudnya the challenge lah, bukan masalah is problem. The challenge of working with industry in developing micro credential course. Untuk dengan dan saya akan share juga nanti pengalaman-pengalaman yang ada dengan yang lain lah, yang ditunjukkan di sini bersama UAI Third, satu konsortium universiti di East Asia lah, berpusat di Taiwan, dan satu lagi kerjasama saya dengan IEEE. Untuk IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering global lah. And these are the platforms from where I get all those industrial punya connections lah. But anywho, let's start with this one. Okay, cabaran yang pertama ialah kadang-kadang bila industry approach kita untuk katakanlah nak buat online course, dia fikir kadang kita upload video sahaja dan kemudian upload nota dan selesai. Tapi itulah yang saya rasa di mana kita punya um, saya kata our bread and butter lah. Kita we teach every day, we teach online, we teach physical face to face. I think this is where our expertise is needed, iaitu untuk actually develop a proper micro credentialed course, bukan setakat upload slide dekat online, bukan setakat upload video online, tapi actually deliver your course online. Okay, jadi biasanya bila ada start perbincangan ni, kita akan berbincang 3 benda lah. Katakanlah profesor, doktor, tuan, puan semua ada orang approach, ataupun kita nak approach orang, contohnya daripada industri yang bukan dalam arena akademia lah. Tanya mereka 3 soalan ini. Dan kalau ada 3 ni dah tetap, terus. Sebab satu ialah
ialah mission. Kenapa sebenarnya nak buat course ni? Itu mission dia kena tahu. Okay, kita sudah tahu untuk kursus kita dan sebagainya, tapi untuk industri sometimes when they approach us, they have an idea but it's not developed well yet. Dia macam telur sepuluh masak lah, ada orang suka tak apa. Tapi macam kita tu kadang-kadang ada suka scramble egg dan sebagainya, telur mata kerbau, apa lagi kan. Tapi itulah kita di mana kita punya expertise untuk memasakkan sama-sama dengan dia. Okay, satu kena ada mission dia, dan kedua target. Sebab target siapa kursus ni untuk siapa? Adakah untuk pelajar tahun pertama, untuk komuniti luar bandar, untuk vulnerable communities? Adakah dia one time or every weekend throughout the year? Adakah ia untuk international audience, international community? Itu dia kena tahu. Sebab katakanlah kita biasa masa kita mula-mula saya dengan Kate, bila we develop some micro credentials tu, most of our course ialah kita buat sebab kita tahu tajuk tu. Kita tahu kita mengajar kelas tu. Ya. Contoh saya bagi ada satu computer aided design. Engineer banyak ada computer aided design, maksudnya kita design product, design stuff lah on using computers. Dan bila kita buat kursus tu, sebab kita dah pakar, kita mahir, kita suka buat kursus tu. Tapi bila tanya ni untuk siapa ni? Oh, untuk siapa-siapa yang rasa macam nak belajar. Okay. One thing I always tell people, everyone with the industries as well, with people outside university, people inside universities, if it's for everyone and anyone, then it'll be for no one. Maksudnya kata-kata, oh siapa-siapa nak ambil, ambil lah. Last sekali tak siapa pun ambil. Okay, so saya cadangkan untuk begini, contohnya beginilah, katakanlah kita ada kursus, saya ambil contoh mudah, kursus Photoshop. Okay, Photoshop. Buat dia tertumpu, focused. Photoshop design for teachers. Ataupun contoh fotografi tutorials for students. For first year students, kursus untuk pelajar tahun 1, tahun pertama contohnya, ataupun kursus untuk pegawai-pegawai kesihatan. Ada target dia. Bila ada target baru boleh orang kata kita tahu apa keperluan mereka dan sebagainya. Okey, kejap. Ada chat ni, ada 2 orang ni. Oh, tak ada. Okey, baik. Saya teruskan. Oh, satu lagi ialah, Satu lagi, apa yang nak disampaikan? What are the specific skills or knowledge or I would say attitude characters that you want to deliver with this course? You should know that. Bukan ajar-ajar seperti biasa macam supaya dia aware. Kalau setakat awareness, YouTube sudah ada. Jadi apakah nilai tambah yang kita ada? What are the added values that our course have? Itu yang kita kena tahu. So tanya 3 soalan ni. Kalau 3 soalan ni dah jelas, let's go, kita teruskan. Okay. So saya bagi contoh lah, contoh-contoh yang mana yang bagus, mission kalau dia tulis. Kalau contohnya kalau ada saya kursus pasal nak develop self-instructional materials, self-instructional module. Kan, kalau saya cakap, oh, the purpose of this course is just to teach stuff about something. Well, that's not very good. So if you can write it down, if you can write a good mission down, that means you have a very clear vision of what you want your course to be. Okay, ni another one lah. Target audience for this course or for anyone who wants to learn about ni. Dia tak ready. Tak ada orang akan ambil. So macam tadi kan, katalah untuk Photoshop design for teachers. So orang cikgu-cikgu di sekolah menengah, sekolah rendah semua, dia pun nak kata fikir, betul lah, saya pun nak kena ada guna Photoshop juga ni. Ini mungkin kursus untuk saya, terus dia ambil. Kalau cakap Photoshop for beginners, memang susah sikit lah. Ataupun computer programming for idiots kan. Siapa nak mengaku di idiots, dia akan pergi masuk. Tidak ready. Dulu-dulu punya tak ready. Sekarang ni kena jelas. Okay, kemudian seperti ini. Kompetensi apa contohnya? Design and develops effective self-instructional material. Itu tujuannya betul. Supaya nanti dia tahu, nanti kalau saya habis ambil kursus ni, apa akan saya dapat? Cuba bayangkan kalau kita pergi scroll down putrax.upm.edu.my tu, kita tengok kursus-kursus, tajuk menarik.
Kan tajuk gempak pakai ChatGPT apa semua. Lepas tu tengok pengisian je, kita belajar apa ni kan? Kalau macam ni aku pun dah tahu. Ataupun kita belajar apa ni? Alamak, ini advance sangat ni. So perkara-perkara begini memang learners akan tanya bila kita tengok dia tengok kursus kita ya. Okay, so jelas tiga tu kita kena tanya dulu. Kalau ada kalau nak memulakan perbincangan dengan orang luar daripada universiti untuk yang ini, tak kisahlah industri ke community ke, make sure we both sides are clear on these three things. Okay. Dan satu lagi, biasanya when in the industry approach us or a community or a club, society club ke atau learned societies ke, when they approach us, they got some ideas, they got some materials already. Dia dah ada dah material dia, tapi cuma tidak disusun dengan betul. Maka minta dekat dia begini. The content boleh ada tiga benda. Sama ada video, slides, notes. Kalau saya lebih kepada ketiga-tiga kena ada. Alright. Paling penting sekali notes. Kalau tak ada slide pun tak apa. Kalau ada video dengan notes, okay. Slide dengan notes, kursus tu bosan sikit lah sebab orang baca slides je kan. Tapi apa-apa pun notes kena ada walaupun dah ada video. Sebab contohnya macam saya kalau ambil kursus, kadang-kadang dulu ada ambil kursus, yelah some programming courses yang pelik-pelik. Saya ambil, saya tak tengok video sangat. Maybe I'm old school, but usually I'll just skip the video, katakan skip 5 seconds, skip 10 seconds, tapi saya baca nota dia. Jadi ada setengah orang begitu, ada setengah orang di video, jadi kita nak bagi full accessibility lah. So ini kalau dah ada material ni, cantik. Okay. Ada juga case yang mana dia dah ada video. Ini memang saya dengan IEEE, especially inilah, especially when all these professors, right, they gave a talk for 2 hours. Professor, director, CEO of some company, they gave a talk for macam 2 hours speech macam tu. Dia suruh kita buat online course. Itu leceh sikit lah, kita kena potong-potong course dia, ambil dia punya point dia dalam dia punya speech tu and then make a course out of it. Okay. Alright. Okay, siapa nak tanya boleh terus unmute mic sebab kadang-kadang saya tak nampak pun ada orang kat tangan ke apa ke. Okay. Anywho, moving on. Kalau dia belum ada, kita boleh cadangkan beberapa jenis instructional videos lah. Instructional video, satu orang kata explainers. Explainers ni yang kalau contoh kalau kita tengok kat YouTube, TED Ed, TED, ED. TED Ed, you know about TED Talk. TED Talk also, the company, they have some educational videos as well. Explainers, boleh buat daripada your slides, animated slides, any animation, I can do that. But for me, in my experience dealing with online classes biasa yang bukan micro credentials, screencasting is the easiest for me lah. Saya tunjuk screen tu, saya lukis atas screen tu. Nampak macam saya lukis macam-macam tu kan, ada bentuk. Itu saya I think I was teaching calculus that time. Ataupun kalau biasa tengok yang memasak kan, live demo. That's very orang kata interaktif, very engaging lah. Sebab tu live demo macam memasak ni daripada zaman 90-an sampai sekarang format dia masih sama, live demo. Tak ada pernah orang tunjuk cara memasak asam pedas pakai slides. Tak siapa nak try. Okay. Sini ada mungkin saya akan share nanti dengan Dr. Maslinda dengan Kit Lead contoh-contoh lah. Nanti boleh tengok ni contoh saya dah curate dah. Saya tengok yang mana bagus saya letak kat sini. Supaya nanti nampaklah ada beberapa. Okay. Jadi untuk sebelum saya pergi sini, saya rasa saya baik pergi ke sini dulu. Ini kita perlu juga, maybe kita tak payahlah nak bersyarahkan dengan orang lain pasal constructive alignment principle. But a good course should have these three things. Apa yang skills atau knowledge yang pembelajar kena tahu. Okay. Dan kemudian pentaksiran. Macam mana kita nak test dia dah tahu. Dan satu lagi, apakah aktiviti dia? Maksudnya kita nak bagi dia tahu. Contoh, katalah kursus mengajar buat roti canai. Okay, susah sikit lah ni kan.
Kita buat sebenarnya kita buat anyaman lah kan, menganyam ketupat. Menganyam ketupat di visual sikit. Katakanlah kursus ni untuk supaya pembelajar dapat menganyam ketupat untuk buat ketupat nasi. Okay. So itu hasil pembelajaran dia kan. Jadi apakah aktivitinya? Aktiviti ni nak belajar supaya dia tahu nak menganyam ketupat tu macam mana, menganyam sarung ketupat tu. So adalah mungkin video kan, video tunjuk. Satu lagi mungkin ada lukisan, animation nak tunjuk. Okay, ni masuk mana, pegang dua apa daun kelapa tu begini, lipat begini. Adalah dia punya apa instruction tu macam IKEA punya technical manual tu kan. Mungkin ada itu. Kemudian pentaksiran. Macam mana kita nak tahu dia dah tahu menganyam ketupat ni? Send a video contohnya atau tunjukkan gambar step by step. Yang mana anda mula daripada 2 helai ke berapa helai buat 3 helai apa daun 2 helai kot daun kelapa tu. Saya pun tak tahu, sebenarnya saya tak tahu macam mana nak menganyam ketupat. Sorry, saya agak-agak je tengok orang tu duk buat kan. Okey, step by step letak macam ni, kemudian sangkut macam tu sampai siap, letak gambar bersiri contohnya. So kita itu dah kira cukup sebagai satu kursus. Kita bagi tahu pembelajar apa yang dia akan belajar dan apa kompetisi yang dia akan cekap. Kita ajar dia bagaimana, macam mana kita nak ajar, video lah, apa ada manual, lukisan tunjuk. Kemudian kita assess dia. Kalau tak ada salah satu ni, dia je tak lengkap lah. Dia itu bukan, it's not a course lah, it's just I don't know, a sharing. Kan? Okay. Baik. Dulu saya waktu bila dah dapat banyak dengan ni saya tunjuk contoh masa ada banyak projek masuk dari industri from IEEE, Institute of Electrical Electronics Engineering Society. So bila banyak masuk tu dia orang banyak kata idea je. Jadi saya buat satu borang. Okey, borang ni bagilah nama kursus dia, bagilah sinopsis, tulislah. Isi borang ni nanti kita akan look at what we can do, what we can what we can uh, address, what we can help those developer untuk buat apa dan apa yang kami boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, contoh itulah. Saya sediakan borang biasanya ini. Tapi ini saya honestly saya buat bila dah dapat macam banyak sangat, macam 2-3 orang lah, bukan banyak sangat kursus, tak banyak kursus. Cuma dia ada macam ada 4 orang dan nak bagi kursus yang sama. Setiap orang tu ada pula dia punya macam-macam tu. Saya kata okay nah, we need to standardize everything, I give you this form. And then turns out that this form is useful for other project also. So I keep using this form lah. This form ni kami develop sendirilah untuk menyelesaikan, untuk memudahkan cara Kemudian let me tell you about some experience dengan IEEE Circuits and System Society. Ini Engineering Society lah. Di situ dekat CAS Micro Learning tu I am as the Chief of Learning Design, basically instructional designer lah. Jadi untuk just to tell you a bit about IEEE, is a learned society for engineers, but we're very active. We are connecting globally, and then some of the and because we can reach out globally, there's a lot of industry companies who wants to connect with us, to connect with the engineers and academics in universities lah. Okay. Dan okay, ini sedikit sebanyak pasal IEEE, and then this one. This is just some I took a bit of my slide I presented at the IEEE Circuits and System Society, and then show them what we are offering basically. Just to remind you, yang ini masa ni saya develop ni untuk sebab this is IEEE punya project, so I didn't use Putra X. I will show you a course that I made with Putra X nanti So okay, untuk kursus ni kita sediakan certificate of completion so that they can share on LinkedIn ke, nak menunjuk dekat Threads ke, Instagram ke, oh saya dah ambil kursus sekian-sekian bersama UPM. So dia ada bangga sikit lah. Nak cerita sikit, saya tu pergi tempat Dobi baru dekat Section 4 Bangi. Kenapa dah habis itu? Tapi saya masuk kedai tu, saya nampak dia letak sijil micro credentials dia daripada UPM. So saya rasa macam bangga pula. Lepas tu saya tangkap gambar, hantar kat TNCA apa semua. Oh baguslah kita ni.
Anyway, just a story lah, bangga. Dan just know that some businesses will use these credentials, to get customers confidence lah. Bila dia nampak, wow, kedai Dobi ni pun memang dah ada sijil daripada UPM lah, memang terpampang gambar UPM kat situ. So orang pun rasa macam, this is trusted. Okay. These are some of our global reach. And we reach out to Malaysian students, India, China, and throughout the world. Dan itu bersama IEEE. Also, let me tell you a bit about this one, IEEE. This is where we got the industry punya proposals lah. Some companies, for example, dia buat computer aided design software. So they want the help of IEEE, because IEEE, our society has reached global punya connections. So they want the connections. So my team and I, as the chief of learning design, we liaise with them lah, and then say, okay, you want to do this course, let me know what you need, fill in this form, whatever, and then we can work it out. I'll show you the website later on before I move on to this one here. I got how many minutes? Okay. Now, this one is a course I developed with UAI TED, University Alliance in Talent Education Development. Again, kebanyakan the course that I made bukan straight dengan industri, tidak. Kebanyakan kita menggunakan some kind of social club or consortium like this, IEEE just now, that's where we got this lah. So this one is for University Alliance. It's a consortium, but mostly are East Asian universities from Taiwan, Korea, China, Hong Kong, Japan, Singapore, and Malaysia also. So kita ada East Asia punya connection kat sini. So at that time, they wanted to do something on AI. This was last year. They wanted to study something on AI. At first we proposed some really complicated punya lah, AI yang machine learning lah, deep reinforcement learning, macam-macam yang agak technical lah. But then when we discuss again, okay, it turns out that what most people need are just the basics for students. What the students need to be able to use AI for their academic work lah. So we came up with this. Nak ambil IT sikit, UI tu kita orang pun buat lah, using AI technology in education. So macam UAI juga kan. So AI Essential. So it's like 5 days only. Tak lama. Ramai orang ambil. Time ni we got students from Hong Kong, China, Taiwan, Singapore, and Malaysia. Malaysia time tu ada 8 orang macam tu je. So it's more popular in Taiwan and Singapore than Malaysia at that time. But it's all right. No worries. We are going global. Okay. So again, ini adalah when we proposed the course, we said, okay, let's do something on essentials for generative AI. So we gave them some explanation, description of our course, what you will learn and stuff like that, course format. Sama macam borang yang tadi itu. Okay. And then, of course, when on the back of the success of a few courses, we were invited to give a few give a presentation lah, how you're supposed to design your course, something like that. So I hope if we have more time, maybe we can do present some of this content, but here I'm just going to show you, give a sneak peek. And so we came up with what we call micro lesson, so new lesson. And we use, we didn't say constructive alignment, kita cakap lah assessment, kita cakap lah pasal learning activity, kita tak cakap pasal learning outcomes, because it's really technical, for people outside universities. So we use Wired. So we need something to watch, we need something to interact, we need something to revise, retain, reflect, quizzes lah basically. And we need some notes for us to dig deeper. So this is how we present to people out there. So that they say, okay, now I know we need some videos, we need some kind of forum, we need some kind of small short quizzes, we need some kind of notes or external links. So this is how we do that. And then this is when we design, of course, we followed that Wired thing. But basically Wired ni is just
constructive alignment je. Okay. These are few posters that we made with the help of the team lah. Okay. FPJ vision, link detection, stuff like that. Okay. So I'll open to question. That is all my presentation. I got 4 minutes left. But while you are figuring out what question you would ask, let me just maybe share few of how it looks like. If I change this tab, can you see it, or do you still see my slides? Yes, betul. Yes, 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 yes. yes. To which one? Do you see my Uh, slide ke? I cannot Nampak see ni. the slide. Nampak. Machine Nampak learning for dia punya, analytics ya, architecture. machine learning for analytics architecture. Inilah yang saya kata yang satu khusus tu yang mana I got maybe 3 or 4 from research institutes. They want to do a course, but it's a lot for us to handle. So saya bagi dia borang. Okay, isi borang ni nanti kita akan susun macam mana. So dia begitulah. Okay, this is new lesson. Kalau perasan semua video dia pendek-pendek saja. 4 minutes, 3 minutes, paling panjang pun 8 minit. Okay. Yeah. Let me show you another one. Maybe design thinking. Yeah, this one design thinking. It's from although the instructor is a lecturer, tapi I think this one is for some project that she's doing. CAD design, computer aided design, and computer aided manufacturing. And this one is for society, making an impact. Women in CAS, women in circuit and systems. Okay, this is for the society. And I am just the lead editor lah. I didn't actually develop the course. I just developed the instructional. Okay, and this one is drone operation proficiency. This one is from the industry. They want to do some training for drone pilots. Yeah, drone pilots. And this guy is also ex-officer from the Civil Aviation Authority of Malaysia. So they approach us to do some course on this one. They've got all the content already. So dia nak minta kita tolong susun untuk jadi satu kursus lah. So kita nak when we talk how to do this and that. So we came up with something like this. We made it a rule that your video cannot be longer than 6 minutes. We made a rule kata, okay, kalau panjang potongan. So itulah, this is what they come up with. It's really simple, really short. There are 15 questions for assessment. And then finally, let us know what you need. Something like that. Okay. And untuk Putra X, this is the UAI TID I told you about. We got 74 students. This received a good feedback from UAI TID lah. They really liked it. The students pun memang very well, I thought they just take it for fun, but well, it's for fun too. But I thought they took this course because terpaksa, tapi okay lah, they enjoyed the course lah. That's what I'm saying. Okay, so thank you very much, everyone. If you have anything to say or just to ask or to share, that will be all from me. Dr. Sala, saya ada satu soalan. Ya. Doktor masa engage dengan industri ni ada agreement ke, buat MOU ke, NDA ke, whatever? Ada ke start dengan that kind of thing? Ada, tapi sebab because for yang dengan Institute of Electrical Electronics Engineering tu, IEEE itu, diorang yang settlekan all that. So we got to see some forms lah yang kata, you know, this we give this material to them and stuff like that. But on the legal parts, they handle that. Itu. Itulah kekurangan saya, ialah saya tak ada satu course yang mana where I as an individual or a team from UPM yang approach the company and then we do it macam terus. Kebanyakannya ada perantara dia. Perantara dia macam ginilah, macam saya kata tadi, consortium dan juga learned societies. So you can take a bit from there lah. Okay, thank you. Ada soalan ni. Mana? Ni. Oh. Dr. Haris flow slide yang sesuai untuk kursus umrah. Kami fokus on slide saja. Ada flow tertentu tak? Oh, flow saya rasa ini bagus juga kan untuk umrah kan.
Tapi saya nasihat macam ni lah. Flow tu I think you can give it, tapi jangan macam buku teks sangat lah. Sebab apa? Remember macam saya kata tadi kan, your audience is orang yang pergi umrah. Orang pergi umrah ni biasanya sudah berumur. Contohnya dia dah ada kerja, dia dah ada duit apa semua kan. Bukan untuk budak-budak. Budak-budak dia cepat belajar sikit. Kalau orang tua ni memang kena, bukan saya kata orang tua, adult learners ya. Sorry, I should use orang yang apa yang dewasa ni, dia punya approach in online teaching could be a bit different. Make everything as simple as possible. Where to click, what to read, very simple, and make it step by step. Jangan teori sangat. Contohnya 5 perkara yang ni terus kepada praktikal. I think that should be okay. Tapi juga satu nak cerita, if you can make some kind of animation ataupun ada orang cakap, itu lebih baik. Bukan apa, boleh je contohnya pakai slide saja. But the added value won't be as much kalau orang tu beli buku contohnya. Kan? Kadang-kadang mungkin orang tua ni dia lebih suka pergi kedai-kedai buku kan, yang beli menunaikan umrah dan haji apa semua, dia suka lagi macam tu. Kalau kadang-kadang dia rasa susah bila nak masuk komputer, nak kena tekan, masuk phone, nak kena tekan itu, tekan ini, register apa semua kan, kata amat leceh lah aku beli. So think about the added value that you would want to add for your umrah course. But I think that's a good idea. Ada Ya, minimum jam. menarik kan? Ada, okey, Dr. Prof. Mas Hariza, ada minimum jam tak untuk melayakkan hingga Ini persijil bagi Dr. Mas satu boleh jawab kursus? ni. Ini kalau formula UPM kami ada certain formula, ada form yang which is ikut credit, ikut hours of SLT everything. Nanti Prof boleh datang kredit, kami akan ada apa? Kami ada form untuk make sure make sure dia punya SLT dengan hours SLT dengan dia punya bahan semua dengan sijil bukan align, is balance. Okay, balance. Nanti kita boleh share kan, kita ada PowerPoint slides kan dulu rasanya ada kan. Ada Slide ada. nanti siapa Faris ke apa boleh tempel kat sini lah. Rasa somewhere tu nanti tempel Okey, tu. Dr. Ahmad Saluddin, terima kasih Ya, banyak. alright, same. Sebab macam tak You're welcome. sempat kan 30 minit ni macam ni. Those yang rasa tak cukup 30 minit dengan bersama Dr. Ahmad Saluddin, bolehlah contact dia. Bawa lah dia kena ada slot dekat PTJ masing-masing and ada lagi di session. Okey, kita move to another our second speaker, Dr. Nurada Salim. Okey, Dr. Nurada, okey. Over to you. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat sejahtera. Okay, lepas dah dengar Dr. Salah punya sharing ni, terasa apa orang kata, terasa jauh lah kita punya pengalaman, terasa kecil lah. Saya boleh katakan sharing ni lebih kepada sesuai untuk pendidik baru, pendidik muda lah. So, thank you Kak Lid sebab bagi ruang kepada saya untuk share pengalaman saya menerajui kerjasama bersama industri yang mana rakan strategik pihak ISPAM adalah Cyber Security Malaysia. So, sebelum saya pergi jauh, saya perkenalkan dulu diri saya. Saya Dr. Nuraidah Salim, Pegawai Penyelidikan di ISPAM. Dan by right, latar belakang saya adalah pendidikan matematik dan statistik, analisis data dan matematik gunaan. So, being an RO itself pun mampu, kita boleh membuktikan sebagai pegawai penyelidik juga kita mampu menghasilkan modul micro-credential, tapi we don't work alone lah. What I can say, we try to collab with others so we can make it these things possible. So di sini saya akan kongsikanlah macam mana kejayaan kita tap with Cybersecurity Malaysia. As Cybersecurity Malaysia ni adalah salah satu rakan strategik InSpam di mana kita memang mempunyai memorandum persefahaman MOU sejak tahun 2020. So di bawah MOU ni, untuk makluman, terdapat beberapa kumpulan penyelidik dekat InSpam yang aktif bekerjasama dengan pelbagai jabatan di bawah Cybersecurity Malaysia lah. So di sini tim kami, so secara langsung kita bekerjasama directly bersama Badan Persijilan Keselamatan Maklumat. So actually mereka juga adalah satu badan persijilan di bawah CSM. And we started back around 2021. It's a long way.
Kita start dengan kerjasama penyelidikan, projek penyelidikan di mana kita start doing research together with Cybersecurity Malaysia. Ideanya adalah untuk memberi kesedaran kepada pelajar dan hasrat mereka adalah untuk menyebarluaskanlah isu-isu kesedaran keselamatan maklumat ni. So the first project was started together dengan projek penyelidikan dan projek ini mengambil masa daripada Oktober 2021 sehingga 2023, around that lah. Okey, dan bila projek ni tamat, kita merasakan ada potensi untuk bahan-bahan projek ini dibawa ke next step. So kita fikirkan ada satu continuation lah di sini. So sebentar okay, saya boleh share sikit. Saya just okay. Okay, daripada projek yang kita dah lengkapkan bersama Cybersecurity Malaysia, sebelum saya ulas dengan lebih panjang, so kita akan lihatlah di sini platform Putra EX. So previously masa kami start untuk develop modul ni, Putra EX tak wujud lagi. Dia start dengan Putra MOOC kan, Dr. Masnida. So we start with Betul. Putra MOOC. Okay, so di sini kita boleh lihat di dalam platform Putra EX ni, kita menghasilkan satu modul kerjasama bersama Cybersecurity Malaysia bertajuk Cybersecurity Awareness Module International Standard Organisation. So, okay, bila kita klik di sini, kita dapat lihat dekat website Putra EX ni. Okay, sekejap Dia akan ambil masa. Okay. Dia adalah satu courses MC mandiri kerana dia stand alone. Dia tidak berkaitan dengan any syllabus yang sedia ada di UPM, tapi adalah konteks dan konten adalah daripada pihak CSM sendiri. So kita berada di sini. So di sini kelebihan dia, kita lihat di sini kerjasama dua big player di Malaysia iaitu UPM dan Cybersecurity Malaysia memang tertera di bahagian muka surat pertama kita punya modul lah. So we can see we have UPM and Cybersecurity Malaysia here dan kita ada 4 sub-modul di sini. Okay. Alright. Sekejap Okay. So dekat sini bila kita ada ini adalah contoh kita punya modul-modul kita yang kita dibantu oleh pihak KIT untuk buat hibahan dan promosi di mana kita ada poster sebegini. Alright. So ni adalah contoh dia. Okay, saya teruskan lagi. And untuk pengetahuan you all lah, modul kami ni saya tak bangunkan seorang diri bersama CSM. So kita bekerja secara berpasukan di mana di peringkat InSpam, projek ini digerakkan oleh saya sendiri dibantu oleh rakan-rakan pegawai penyelidik yang lain iaitu Dr. Zahari Mahat, Dr. Malati, Puan Izwani dan juga kita ada 2 pensyarah yang terlibat secara aktif iaitu Dr. Masnida sendiri. Dia memberi laluan kepada kami lah untuk make it possible dan juga ketua lab kami iaitu Dr. Sharifah Kartini. So mesti you all tertanya-tanya lah macam mana kita nak pikat hati industri ni sebab we start from the small scale project lah asalnya. So actually pada pandangan kami mengikut pengalaman saya lah, kita menggunakan tapak penyelidikan sedia ada which is kami tidak bermula dengan kosong. So selepas projek ni kita dah selesai, so kita melihat bahan-bahan yang kita ada bersama pihak cybersecurity ni sangat rugi kita biarkan begitu sahaja. Sebab
mereka sudah develop beberapa siri video yang bernilai puluhan ribu. So why not we do something with the content, right? So pada ketika itu kami bentangkan idea kepada Ketua Jabatan Badan Persijilan Keselamatan Maklumat itu sendiri dan kita suarakan hasrat untuk jadikan bahan tersebut sebahagian daripada modul micro-credential since pada tahun tersebut memang seingat saya lah pihak KIT memang tengah rigorous memberi awareness kepada semua golongan akademik dan penyelidik di UPM untuk membangunkan modul micro-credential. So kita mengambil inisiatif ni dan kita angkat bawa kepada CSM dan kita nyatakan dia punya konten tu boleh dijadikan satu modul pembelajaran yang sangat interaktif dan sistematik lah. Dan dia sangat sejajar dengan cara pembelajaran kendiri pada zaman sekarang kan. So we also jangan takut untuk bagi this kind of idea to the industrial partner and don't be afraid to be rejected lah. Kita try and error dulu, kita try dulu. Mana tahu dia nak buy in our idea kan. So daripada situ how our team yakinkan pihak Cybersecurity Malaysia ni sama ada projek ni berbaloi ataupun tidak. So what we do ialah kita gunakan strategi zero cost and win-win situation lah. Since pihak CSM tidak perlu mengeluarkan sebarang modal tambahan kerana mereka telah pun ada video tersebut hasil daripada projek kami sebelum itu. Dan kita pun kita kena lobby diri kita jugalah. Kita akan tawarkan kepada pihak mereka di mana InSpam ada kepakaran akademik untuk sediakan bank-bank soalan, bank-bank aktiviti interaktif yang bersesuaian dengan kandungan modul video yang CSM dah ada. Right. So selain daripada tu apa yang kami highlight ialah pada ketika itulah kami highlight bila kita buat kerjasama ni menggunakan platform UPM, Cybersecurity Malaysia boleh gunakan platform ni secara percuma. So back then they were very excited bila dia dengar benda percuma ni free kan. So what we do ialah saya terus je berhubung dengan Dr. Masnida and then kita buat mesyuarat 3 penjuru yang melibatkan Cybersecurity Malaysia, KIT sendiri, pihak KIT dan juga InSpam untuk merealisasikan hasrat ni lah sebab ia akan melibatkan implikasi keuangan sekiranya modul ini dicas dan banyak benda mengenai akta, mengenai banyaklah. Tapi sebab ini adalah kita nyatakan ialah sebahagian daripada aktiviti MOU UPM dan CSM. So kita ambil timbal balas lah. So pihak UPM dah tak perlu keluar modal untuk menghasilkan video yang menarik. So kita bagi mereka guna platform ni. So bila ketiga-tiga parti ni sudah bersetuju, saya buat satu proper proposal kepada pihak Cybersecurity Malaysia untuk execute this idea. Since they also need to bring this matter to their top management, right? And Alhamdulillah, pengurusan mereka pun turut bagi sokongan dengan kerjasama ni. Jadi apabila dah dapat green light, pihak KIT pun dah setuju. Kami as a researcher, kita plan satu rangka kerja untuk libatkan juga Cybersecurity Malaysia along the way. Kita tak lepas, kita tak biarkan mereka macam tu. Maknanya kita start pelaksanaan gerak kerja modul sekitar Jun 2023 dan kami adakan beberapa siri bengkel di dalam UPM untuk biasanya kita masing-masing sibuk. So we set 1 or 2 days bengkel untuk sit together among the researchers and then internally dan ada juga siri bengkel yang kita invite stakeholder, kita invite CSM untuk bersama-sama lihat kita punya progress and untuk kita sama-sama semak kandungan setiap video yang telah dikemas kini dan kita punya quiz, aktiviti dan
bentuk-bentuk pentaksiran supaya dia mengikuti kehendak industri dan juga pihak akademik. Macam Dr. Masnida kata, untuk kita qualified jadi satu modul MOOC ni, KIT sendiri ada satu standard evaluation lah. So kita kena ikut all those criteria. So we sit down together with CSM and then kita explain kepada dia apa yang kita dah buat and so on. Right, and di sudut CSM pula, bila modul ni sudah hampir lengkap, yang sangat menarik, mereka memang request kepada kami untuk adakan satu sesi user acceptance test bersama staff mereka. So that time Cybersecurity Malaysia panggil kami membangun dan invite juga beberapa staff KIT untuk bersama-sama staff kami CSM ke CSM. That time mereka anjurkan di sama-sama hotel lah. So we do it together there, UAT test. So this fasa saya rasakan dia sangat penting lah untuk kita dapatkan maklum balas secara langsung daripada pengguna industri, so that kita akan dapat komen directly daripada mereka. So kita bagi satu survey kepada sekumpulan staff CSM yang sit down for that UAT. So dan kita buat reporting, so kita boleh kemaskini semula kita punya platform tersebut lah, modul kita. Dan yang menyeronokkan lah, saya merasakan ialah satu usaha yang membanggakan di pihak Inspam, di mana apabila modul ini berjaya dimuat naik, pihak CSM sendiri merasakan diorang pun nak launch. So diorang buat launching micro credential ni secara rasmi dalam program keselamatan negara Malaysia. Pada ketika itu dia dilaksanakan di Cyber DSA 2024 di Kuala Lumpur Convention Center lah untuk launch micro credential kerjasama ini. So di sini bila kita ada collaboration ni, kat situlah saya nak cerita pasal manfaat dia lah. Apa manfaat bila kita buat collaboration dengan industri ni? Salah satu manfaat yang paling besar, contohlah kita as a academician, bukan academician, penyelidik di universiti, kita berada di universiti, bila kita hasilkan satu-satu modul pembelajaran, sama ada untuk kita punya courses ke, macam di Inspam, kami menyediakan modul-modul bagi training-training ataupun workshop di Inspam. So bila kita dah hasilkan modul tu, macam sakit kepala jugalah kalau bila kita nak cari peserta, nak cari participation. Normally kita akan dapat participation among pelajar-pelajar ataupun postgraduates, tapi kita nak reach out towards industry level ni ataupun penjawat awam ke, for example, memang agak mencabar. Mungkin dia bergantung kepada skop dan konteks training tu juga. Tapi dalam projek ni, apa yang saya boleh katakan, bukan UPM sahaja yang buat hebahan melalui promosi daripada pihak KIT, daripada pihak Inspam, tapi CSM sendiri turut bersama-sama menyebarluaskan dan mempromosikan modul ni kepada mereka punya stakeholder. Stakeholder CSM adalah seperti MC-MC, NAKSA, CGSO, dan kami telah dipanggil pihak pembangun, Inspam dan KIT telah dipanggil oleh mereka untuk memberi sedikit taklimat briefing ringkas kepada pejabat, kepada sekumpulan staf CGSO. CGSO ni bahasa Melayu dia Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia lah. So di sini kita dapat menggalakkan sekumpulan staf CGSO untuk melengkapkan diri masing-masing dengan mengikuti modul yang kita dah sediakan ni. So kat sini kita nampak macam mana capaian modul ni jadi lebih luas berbanding kalau kita bergerak sendiri. Sebab kita ada
connection dengan industri. So they will do their part and we will do our part lah. So dia akan reach out all dia punya stakeholders untuk promosikan. And untuk makluman you all, this modul adalah percuma sebab kita menyokong kepada hasrat Cybersecurity Malaysia lah untuk kita buat awareness. So bila kita nak buat awareness, kesedaran, so kalau kita charge, nanti orang tak nak pun belajar. So dia punya visi apa tu, mission dia tak capai lah. So that's why kita buat modul ni as a first module together, percuma lah. Right. So selain daripada tu, manfaat dia, kandungan kursus ni lebih up to date dan diiktiraf dan lebih match kepada industrial punya needs. So whoever yang enroll this akan dapat awareness berkenaan kepentingan kesemua ISO yang ada dalam konteks kita pelaksanaan kerja harian, for example. So bagi CSM, dia orang akan reach out government servant di bawah di bawah diorang punya connection. So macam kita boleh juga pergi kepada pelajar-pelajar. Di sini kita boleh, pelajar-pelajar yang telah lengkap juga boleh meningkatkan nilai kebolehpasaran mereka lah, especially bila mereka nak mohon kerja yang berkaitan dengan bidang keselamatan maklumat. So dari sudut jangka masa panjang, kita kena sentiasa berkomunikasi dengan pihak industri untuk update dengan mereka sama ada capaian terkini modul ni ada tak daripada pihak-pihak yang mereka target, for example, macam itulah. And okay, sebab saya tengok sekarang dah pukul 1.52. Last kali maybe saya share tips sikit lah dari konteks macam mungkin pengalaman saya berbeza dengan Dr. Salah tadi. So pada saya first je tips dia, apa kata kita manfaatkan dahulu kita punya rangkaian MOU sedia ada di PTJ masing-masing. So instead of kita pergi cari something yang jauh, sebab proses untuk MOU tu sendiri complicated, agak panjang and tedious. So why not we look upon apa jaringan sedia ada dan kita perancang aktiviti di bawah MOU tersebut. So kita boleh pick up any industrial partner yang kita boleh map lah untuk idea micro-credential ni. So selain daripada tu, yang kedua dia, jangan kerja seorang-seorang. Don't work alone. So kita kena kenali kekuatan dan kepakaran colleagues kita. So untuk kita saling melengkapi dan memastikan kita punya KPI tercapai. Itu dia. And last sekali, kita boleh start dengan bina hubungan daripada kepercayaan yang kecil lah. Start daripada projek-projek yang kecil dan kita boleh buat continuity. So kita akan ada satu hubungan yang lama. So Alhamdulillah kita punya MOU bersama CSM telah pun disambungkan another 2 years ke 2027. So kita harap more to come. And itu sajalah perkongsian daripada saya untuk slot ni. Mungkin pengalaman saya pun baru sedikit, tapi moga memberi manfaat kepada penyidik-penyidik muda yang baru nak cuba untuk penetrate industry to come up with this kind of module. Okay, Dr. Masnida. Terima Thank kasih you. Dr. Raida. Nak tambah sikit, sibuk tambah. Kita punya sijil yang dengan CSM ni, kita punya sijil micro credential yang ada logo CSM dengan UPM. Betul ni. Macam semua digital badge dengan sijil pun ada logo CSM. So kat sini dia Itu punya bersijil. added value dia lah. Tapi Maksudnya yang peserta dia nampak lah it is from UPM dan also from Cybersecurity Malaysia. Macam ada value lah kan. betul. Betul, kami dia juga tanyakan Dr. Raida yang adakah CSO CSM nak sign sekali. Dia kata tak perlu. Jadi kami serahkan pengarah ISPAM je lah sign untuk sijil tu. So maksudnya you punya agreement dengan industri ikut how you persetujuan bersama. want to talk with industry macam mana. So Betul.
Untuk develop micro credential, pihak Klik akan tolong macam mana nak nak framekan, nak structurekan dia punya content. Betul, pihak Klik sangat membantulah oleh kerana saya di antara yang awal. So banyaklah sokongan yang saya dapat daripada tim Klik, especially Encik Nazmi. Saya nak cakap terima kasih. Sebab ada few video-video yang pendek pun memang dihasilkan dengan kerjasama Klik jugalah. Tak puas kan audience dengan ni 30 minit dengan Dr. Ahmad Salahuddin, 30 minit dengan Dr. Nuraida, tak puas rasanya. So nanti boleh contact mereka untuk bring mereka to your PTJ. You buatlah satu session lain, mungkin one whole day, tanya mereka sepuasnya macam mana nak engage industry dan nak dapat dia punya trust, especially trust yang penting. Okay. Terima kasih kepada dua speakers kita, Dr. Ahmad Salahuddin dan Dr. Nuraida, sebab sudi menerima jemputan, sudi untuk menjadi penceramah bagi slot Macam Mochi hari ini. Juga terima kasih kepada semua yang dapat meluangkan masa tengah hari ini, yang sedang makan tadi, yang belum makan, lepas ni boleh pergi cari makan, semua yang tengah lapar ni kan. So, terima kasih semua yang hadir hari ini. Okay, saya nak promote sikit. Kita ada program Rashidan Barber pada 31 Julai ni, di mana kita punya VIP speaker ialah our Dato' VC. Okay, pada 31 Julai pagi saya kira bertempat di Auditorium Raden Omar di FK, di Fakulti Kejuruteraan. So, terima kasih semua. Sedapnya kuih koci dihidang dengan air kopi. Ini slot Macam Mochi. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.